Kemarin lepas saya mengajak Taiping tu, ada satu makcik kakak lah, dia nangis cerita suami dia, kesian, nangis menangis, tak resak-resak. Suami dia ni ada kena satu penyakit, Tuhan uji, penyakit kulit. Kulit dia tu jadi macam apa, bersisik. Sampai hari ni kak dia cerita, air mata turun, dia tak nak bah. Suami dia jadi putih asa baca doa. Benda lain kalau suruh pergi klinik mungkin dia pergi, tapi sebut buat doa dia tak mau dengar. Dia cakap pergi umrah, berdoa balik, Allah masih uji macam tu lagi. Ustaz tolong doa sama. Dia tak mau dengar buat doa, tak mau dengar. Dia kata Tuhan dah buat kianat dengan dia. Allahu Akbar. Nak kata apa? Ujian. Subhanallah, ujian Allah dahsyat dia kuat. Allah uji tu. Kata nak cakap. Nak kata apa? Kata, insya-Allah saya doakan. Kata ada ayat-ayat apa nak baca. Saya kata ayat Quran ni semua ubat. Bacalah ayat apa. Ayat Quran ni semua ubat. Tapi saya cadangkan dia baca ayat itulah, ayat 58 surah Hud. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku sangat memelihara atas tiap-tiap sesuatu. Ulang tu. Bukan mungkin sebagai satu rawatan, tapi ayat itu sebagai penyambung akidah. Bila kita baca, kita teringat. Nak bagi ayat apa, tak erti dah. Dia tak mau dengar. Kalau kita pergi baca doa daripada dia, tak mau dengar. Dia kata Tuhan dah buat kianat dengan dia. Kesian. Dia pun kesian. Kak ni pun kita kesian. Tapi ini urusan Allah. Allah nak abang kata dia tu Khalik, kita ni makhluk. Dia buat main satu benda yang betul-betul kita kena ulang. Dalam hadis Abi Zar, Nabi suruh ulang 7 benda, 7 nasihat Nabi pada Abi Zar tu. Salah satu dia, Nabi suruh kita ulang baca la haula wala quwwata illa billah. Ulang baca. Ulang bukan sehari, ulang bukan 2 hari, ulang seumur hidup. Nak dapat rasa kita tak ada kuah, kita tak ada haul. Haula kita tak ada, quwwata pun kita tak ada. Kekuatan dan daya upaya luar dan dalam kita terkelepek depan Tuhan. Tapi ada orang dah putus asa. Subhanallah, sangat ujian Allah Ta'ala tu dia sangat. Tapi dalam hidup ni kita tengok zaman-zaman dulu Allah boleh bagi anak kat Nabi Ibrahim. Okay? Allah boleh bagi anak kat Nabi Ibrahim luar daripada kepercayaan alam dan sejarah. Kita tahu ini satu mukjizat pada keluarga Ibrahim, takkan jadi kat kita lah. Tapi bagaimana Nabi ni punya tawakal pada Tuhan, benda tu Tuhan boleh buat. Dengan usia yang dah melampau macam tu, tiba-tiba boleh mengandung. Subhanallah, Allah boleh buat. Kemampuan dia boleh buat. Satu masa nanti dia buat. Bagi orang yang usaha ni, makan ubat ketiak kau ni, dia rasa dah lah tak boleh pi dah. Allah ubah hidup dia. Allah boleh ubah. Yang sihat, yang sakit, Allah ubah jadi sihat. Yang menderita, Allah bagi pada dia sedikit kebahagiaan. Pasal apa? Benda tu dah tunjuk kata dalam kekuasaan Tuhan bukan mustahil. Antum boleh bayang bagaimana hati Nabi punya dahsyat doa pada Tuhan sampai bulan boleh terbelah. Siapa nak boleh percaya tu? Kita baca riwayat di kalangan sahabat kata jangan mereka minta bulan terbelah. Mana orang boleh buat? Di kalangan sahabat Nabi pun jadi ingat takkanlah bulan ni nak dibelah. Tapi antum boleh bayang macam mana Nabi tunduk, air mata dia luruh, doa kepada Allah. Macam mana percaya dia dekat Tuhan, tawakal dia dekat Tuhan, tu kata jadi. Tak jadi kat sebarangan orang, jadi dekat Rasulullah. Dia kita tahu takkan jadi kat orang lain. Tapi di sebalik kejadian itu, Tuhan mampu buat apa yang akal kuat manusia tak boleh pergi.
Tenaga manusia tak boleh pergi, Tuhan pergi. Kemampuan dia sebagai pencipta, dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Dan paling dahsyat lagi, Allah boleh bubuh iman dalam hati manusia dan dia boleh sabar dengan semua ujian. Yang ni paling dahsyat daripada bulan boleh terbelah. Allah masuk iman sikit-sikit dalam hati dia sampai dia boleh sabar. Sampai dunia tengok dia, dunia kata hang ni orang ke malaikat? Hang boleh sabar sampai sekarang ni. Jadi tak? Jadi, dalam Riyadhus Salihin kita dah khatam dah bab sabar. Satu perempuan berkulit hitam, hitam juga. Nampak? Hadis tu sebut macam tu. Dia kata imra'atu sauda, hitam. Dia tak sebut putih, dia kata hitam. Mak orang hitam ni ada kelebihan. Kan? Dalam hadis tu kita baca dalam Riyadhus Salihin bab sabar, imra'atu sauda ni Ibnu Abbas kata apa? Perempuan ni ahli syurga. Kemudian Atta' tanya dekat Ibnu Abbas, hang kata dia ahli syurga ni pasal apa? Ibnu Abbas cerita perempuan ini ada satu masalah dia mai jumpa Nabi. Masalah apa? Dia kerasukan. Dia suka pengsan tengah jalan, jin rasuk dia. Penyakit ni ada lama dulu dah. Lama dulu dah ada. Lubuk dia ada kat situ. Kan orang pergi umrah balik toyol. Rupanya toyol ni ada kat Mekah. Tu Sudiman buat lagu Toyol, kenapa aku yang kau cari. Sudiman buat lagu. Kan? Jadi saya punya ingat kita mau pasang lagu ni sekali kat Toyol. Toyol, kenapa aku yang kau cari. Tengok, perempuan ni jumpa, ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah untuk saya. Nabi tadah tangan, Nabi doa, ya Allah, hang bagilah sabar kat wanita ni. Perempuan tu minta apa? Supaya bila dia jatuh, setan kacau dia, aurat dia tak terbuka. Masya Allah. Aurat dia tak terbuka. Nabi tadah tangan. Lepas Nabi wafat, wanita ni masih hidup, tak mati lagi, pun kena penyakit itu juga. Tapi yang ajaibnya, sabar Tuhan bagi kat dia, dia boleh tanggung ujian tu. Dahsyat. Sabar yang Tuhan bubuh dalam hati dia tu. Dahsyat, dahsyat, ikhwan. Siapa dapat benda ni, dia dapat anugerah Allah. Kita ada tengok kesian. Tapi Allah bagi sabar kat dia. Dia sabar. Sabar ni tak ada dah. Tak ada dah. Dia adalah nur. Masuk dalam hati manusia. Dia mencipta kehidupannya luar biasa. Tapi nak dapat tu, ikhwan. Nak dapat tu. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Tuhan yang pelihara. Kalau tanya perempuan tu, nak sembuh ke, nak sabar ke? Dan kalau kita di tempat perempuan tu, sembuh ha? Kalau tanya, saya kata sembuh ha? Nak pergi tanggung apa ni semua ni kan? Jalan 2-3 langkah ke debak je tu, kena tarik sawan, jin. Siapa nak masuk Minang? Siapa nak pergi belah macam tu? Siapa mau macam tu? Tapi wanita tu kata kat Nabi, tak apa, penyakit tak hilang tak apa, tapi aurat aku jangan terbuka, sabar aku jangan tercabut. Nabi tak dah tangan. Nabi doa mengaminkan hajat dia. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya dia ahli syurga dan dia dapat apa yang Nabi doakan untuk dia. Subhanallah. Itu betul kan? Musuh kita paling besar Iblis kan? Last kali dia kata apa kat Nabi Adam alaihi salam? Bila dia kata dekat Tuhan, cakap dengan Tuhan, dia minta satu, dia kata bagi umurnya panjang sampai kiamat, Tuhan bagi. Lepas tu dia kata apa dekat Tuhan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia bagi tahu, hak ni aku tak lebih. Hamba hang yang serah hidup dia dekat hang total. Aku tak mampu kacau dia. Aku tak mampu buat apa kat dia. Siapa nak dapat itu semua? Kita kena dapat. Kita kena minta ke Tuhan. Kena minta sampai kita dapat. Dan agama ni kita kena mulazimah. Apa dia? Kita kena bermesra dengan dia. Apa agama suruh buat, kita buat. Kita istiqamah, kita sabar. Kita sabar.